Krishna Roderick ni, dia ni designer. Dan dia juga adalah author, writer. Untuk menulis buku dan sebagainya. Mati umur 40. Allahu Akbar. Tengah duduk puncak kekayaan ni. Kata pasal apa? Kanser usus. Kanser usus. Umur 40 mati. Dia tulis juga dia pun. Dia seorang author. Dia seorang writer. Duduk tulis buku. Dia tulis. Dia kata apa? Dia kata, I had the world's most expensive car in my garage. Dia kata, pergi tengok rumah aku, garaj letak kereta ni. Garaj saja berapa puluh biji kereta ada. Semua kereta-kereta expensive. Kereta mahal ada dalam dunia ni, ada dekat dia. Dia kata apa? But now, dia kata, I have to move in a wheelchair. Allahu Akbar. Tuan-tuan, keinsafan. Kereta penuh garaj di rumah ni. Tak ada naik pun. Tuan-tuan bateri kong dulu tu ya. Tak ada naik. Tapi duit ada, beli. Duit ada, beli. Tak ada naik. Tuan-tuan, dia kata apa? Hari ini, sebiji kereta pun tak boleh naik. Aku naik wheelchair. Umur 40. Dia kata, my house sells all kinds of branded clothes. Branded shoes. Dia ni designer. Dia lukis baju, dia lukis handbag, dia lukis kasut. Dia designer. Pilih rumah aku, dia kata semua sampel ada. Sampel baju, sampel handbag, sampel. Semua tu harga mahal-mahal, dia kata. Tapi hari ini, dia kata, aku pakai clothes provided by hospital. Aku duduk atas katil hospital, baju pun hospital punya. Dia tulis, I have a lot of money in bank, but now I'm benefiting nothing from the account. Dalam account, duit, million, ratus million, ribu million, bilion pun ada duit dalam bank. Tapi hari ini, 1 sen pun aku tak boleh ambil manfaat apa. Aku duduk di hospital. My house, dia kata like a castle. Rumah ni macam istana, dia kata. But now, I'm sleeping in the hospital bed. Tapi hari ni, aku tidur katil hospital. Tuan-tuan, apa ada pada dunia ni? Anytime, tuan-tuan, habis. Anytime. Tu elok-elok, duk sihat-sihat, mendengar ceramah, habis boleh duk sembang, kena nasi, tom yam, nasi lemak, apa sana sini, semua okey. Pagi esok, tunggu mai, jemaah subuh tak ada. Dia ni, lepas semayang, mau pergi mana ni, letak main dan semua. Mati dah rumah. Tuan-tuan, anytime. Anytime. Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau sekiranya dia kata, hang punya time dah sampai, sampai. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Allah kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Summa ilayna turja'un. Power tuan-tuan. Ayat Quran. Setiap makhluk yang bernyawa mesti mati. Tuhan kata. Itu hukum. Tidak ada siapa pun yang tidak mati. Hatta malaikat maut yang duk kerja cabut nyawa orang tu pun, dia akan mati last sekali. Summa ilayna turja'un. Kalau mati itu tutup buku, tutup cerita, senang. Tapi mati itu ialah permulaan kepada kita balik kepada Allah. Dia nak main cerita lagi panjang selepas daripada tu. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Saya abang di masjid mana baru ni. Alam roh kita dah lepas dah. Kita duduk dalam alam roh. Tuhan kata apa? Allah tanya kita masa kita duduk di peringkat roh. Alastu bi rabbikum? Bukankah aku Tuhan hampa semua? Qalu bala syahidna. Bahkan ya Allah kami naik saksi. Allah adalah Tuhan kita. Alam roh. Alam kandungan. Duduk dalam perut mak. Kita dah lalu dah. Alam dunia. Ni kita duduk lah. Dengan serba macam cerita ni duduk ada. Dengan 1000 macam fitnah duduk ada ni. Dengan Allahu Akbar. Kita duduk ada lah. Yang akan datang apa dia? Alam kubur. Alam kubur. In the near future. Orang putih kata. Dalam masa yang terdekat. Pasal apa kata terdekat? So, malam ni pun umur dah 60, 65, 70. Nak pergi jauh mana kita ni. Hak tinggal tu, dengan hak lepas dah, hak tinggal tak banyak dah. Kita dah duduk di peringkat tu. Peringkat selangkah lagi nak masuk alam kubur. Selangkah lagi kita akan tahu. Dalam kubur ni rupanya, betul ada nikmat dan betul ada azab. Yang selama ni kita duduk dengar ni. Kita main masjid, kita duduk dengar. Panggil ustaz daripada merata tempat main. Duduk cerita pasal alam kubur. Allahu Akbar. Benda tu semua dalam bentuk ilmu aja kita dengar. Kita mati aja tuan-tuan. Kita masuk kubur. Allahu Akbar. Sungguh rupanya.
Innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kubur itu adalah rumah pertama kepada cerita akhirat. Baru nak main kiamat. Daripada kita masuk kubur dengan nak kiamat, tak tahu bila. Kita tak tahu ni bila betul-betul Allah nak buat main kiamat ni. Kita tak tahu. Allah saja yang tahu bila nak kiamat. Lepas itu baru nak main alam kebangkitan. Yaumul Ba'as. Hari kita dibangkitkan daripada kubur. Baru kita tengok, oh yang ni yang kata mahsyar. Mahsyar, tempat berhimpun. Allahu Akbar. Manusia punya ramai. Tak tahu apa suku, bangsa. Semua duk ada di situ. Kaki kita duk pijak kaki orang. Kaki kita kena pijak dengan kaki orang. Balik kiri, balik kan. Segala bangsa duk ada. Dia ni tenggelam dalam peluh sampai parai hidung. Dia ni tenggelam sampai parai tengkok. Dia ni duk tenggelam parai bau. Macam-macam punya kita duk. Itu alam mahsyar. Baru nak main cerita yang kata syafaat Nabi SAW. Baru nak main cerita. Adakah kita tersenarai di dalam senarai orang yang akan terima syafaat Nabi, pertolongan Nabi? Kita rasa kita buat elok dah ni, atas dunia ni. Kita berselawat, kita buat cantik dah. Adakah kita tersenarai di dalam senarai Nabi SAW? Baru dia main yaumul hisab. Baru cerita nak hisab amalan kita. Allahu Akbar. Baru nak dihisap ni amalan kita ni. Nak tahu kita ni betul-betul di atas dunia dulu buat amal banyak mana. Daripada banyak mana tu, berapa yang ikhlas. Baru nak hisap. Baru nak main nak terima rekod amalan. Tangan kanan ke tangan kiri. Baru nak main. Baru nak pergi dekat mizan. Penimbang, neraca nak timbang. Amal baik, amal buruk. Ni buku rekod kita ni nak pergi timbang. Baru nak pergi dekat Al-Hawd. Telaga Nabi SAW. Ibnu Katsir, dia kata apa? Dia kata Al-Hawd dengan As-Sirat. Hak mana dulu? Ibnu Katsir kata Al-Hawd qabla As-Sirat. Telaga ni sebelum nak lintas titi, jumpa telaga dulu. Telaga tu pun dalam hadis kata apa? Ada orang nampak telaga, nampak orang lain boleh duduk pergi minum air. Dia nak pergi, malaikat halau. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baru sampai sirat, baru sampai titi. Yang kata ada orang lintas macam naik kuda laju. Ada yang macam orang berlari. Ada yang macam berjalan kaki. Ada yang macam duk mengesot. Ada yang macam duk tomeh muka atas lantai. Ada yang sambil berjalan sambil cakok besi, duk cakok. Bergedebak isi daging jatuh di bawah neraka. Allahu Akbar. Barulah syurga ataupun neraka. Tuan-tuan, kita baru duk ada level 3 alam dunia. Kubur pun tak jumpa lagi. Tuan-tuan, berapa jauh lagi cerita duk ada di depan kita. Bolehkah kita tidur lena tanpa memikirkan agama lagi? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam Quran Allah kata apa? Surah Al-Qiyamah 26-30. Ayat 26 sampai ayat 30. Tuhan kata, kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Dia ada saktah di situ. Wa dhanna annahu al-firaq. Waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sadaqallahul azim. Simple aja ayat. Tuan-tuan, cuba tengok apa makna dia. Tuhan kata kalla. No, Tuhan kata jangan begitu. Apa maksud jangan begitu? Ayat sebelum. Tuhan kata jangan gelut dengan dunia sampai tinggal akhirat. Kalla, jangan begitu. Jangan duk kira dunia, duk kira pangkat, duk kira harta, duk kira pengaruh, duk kira... Jangan, Tuhan kata. Ambil kira akhirat ni. Nak ambil harta, pastikan jalan betul. Nak pegang kuasa, pastikan jalan betul. Nak ambil apa pun, pastikan duk atas track yang betul. Kalla, jangan begitu. Jangan duk kalut dunia sampai tak mau peduli akhirat. Iza balagatit taraqi. Tuhan kata nak tahu ni bila? Apabila nyawa berada di ghargharah. Semua orang akan lalu benda ni, tak tahu bila. Mungkin malam ni, mungkin esok, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin ada 10 tahun lagi. Tapi akan mai masa tu. Idza balagatit taraqi. Apabila nyawa sudah ada di halqum, di ghargharah. Waqila. Dan dikatakan kepada dia, dia duduk tentang ni, duduk tunggu sakratul maut. Waqila, dan dikata, siapa kata? Ni, hak duduk dah keliling ni. Bini duduk balik ni, mak kalau mak ada lagi, mak duduk balik ni, anak, cucu, duduk ada keliling ni, duduk tengok kita, duduk penat, duduk nazak ni. Waqila, dan kata ni semua hak duduk ada kat tepi ni, kata apa? Man raq.
Siapa boleh tolong? Siapa boleh tolong ni? Ayah aku nak mati ni. Aku sayang dia. Aku tak mau dia mati. Siapa boleh tolong? Tuan-tuan, sayang. Kalau yang nak mati tu mak, sayang kat mak. Tak mau bagi mak mati. Kalau yang nak mati tu ayah, sayang kat ayah. Tak mau bagi ayah mati. Kalau yang nak mati tu suami, isteri, anak. Ya Allah, siapa boleh tolong ni? Kesian. Tengok duk tarik nyawa penat, kesian. Waqila, dan kata ni, ada keliling anak, bini semua. Man raq, siapa boleh tolong ni? Siapa boleh sembuhkan dia daripada sakaratul maut ini? Wa zanna annahu al-firaq. Tuhan kata, tapi dia tu sendiri, duk tarik nyawa ni, sudah zan di hati dia. Zan ni maksud apa tuan-tuan? Probably, orang putih kata, probably, 75%. 75% dia sudah yakin. Annahu al-firaq. Ini last day dia. Dia akan berpisah dengan dunia. Dia nak mati tu, wa zanna annahu al-firaq. Dia sudah zan di hati dia. Hari ni memang aku punya last day. Ini teriak, anak teriak, cucu teriak, semua teriak ni. Dia dah tahu dah. Hari ni aku punya last day. Pasal apa? Malaikat dua ada tepi dah. Dia nampak. Orang lain tak nampak. Dia nampak. Waltafatis saqu bisaq. Tuhan kata apa? Saq. Ni, perut betih ni. Saq. Dia kata. Waltafatis saqu bisaq. Betih ni bertarut di antara satu sama lain. Tuan-tuan pernah kena tarik mengkarung? Oh. Itu bukan bandingan dengan mati. Tapi itu cukup untuk nak habang sakit. Nama tarik mengkarung ya tuan-tuan. Tapi ya Allah, keluar air mata. Dia tarik cekang ke kiri. Hati-hati. Bini kata, awak abang meduk. Jangan duk pegang, sakit. Ya Allah tuan-tuan. Allah guna benda tu. Waltafatis saqu bisaq. Perut beting ni dah tangkap. Pam! Kata dia bagi krem. Orang nak mati ni. Allahu Akbar. Ila rabbika yawma idhinil masaq. Hari ni, hari hang akan diiring untuk menghadap Tuhan. That's it. Tuan-tuan. Duk baca surah Al-Qiyamah ni berapa kali dah? Tak tahu apa pun. Tak faham pun apa yang Tuhan duk abang ni. Tak faham. Duk tarik lagu sampai naik ketang kepala. Tak faham ni. Dia duk abang kat kita ni. Hang nak kena ni benda ni. Allahu Akbar. Dalam ayat lain surah Al-Waqi'ah. Ayat 83-87 Tuhan kata apa? Falaula idza balagatil hulqum. Tuhan kata pasal apa? Bila nyawa dah sampai di halqum, wa antum hina idzin tanzurun. Hampa ada kot tepi, duk tengok ni. Hak nak mati ni ayah. Nyawa dah ada di halqum, hampa duk tengok. Antum tanzurun, hampa duk tengok ni semua ni. Anak hak sulung dah pi dah di telinga. La ilaha illallah. Surah ayah sebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Tuhan kata, aku duk ada dengan kawah nak mati ni, aku lebih dekat daripada hampa lagi. Aku maksudnya apa? Malaikat maut yang diwakilkan oleh Allah untuk cabut nyawa. Dia duk ada tepi kepala dah. Tapi hak duk ada keliling tak nampak malaikat maut ni, tak nampak. Tuhan kata apa? Walakin la tubsirun. Akan tetapi hampa tak nampak malaikat aku hadu ada di situ. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha. Dia kata kalau betul, hampa betul ada power. Tahan nyawa dia ni, jangan bagi keluar. Tuhan kata. Tuan-tuan, Allah challenge kita. Allah challenge kita. Hang cakap pandai sangat. Hang cakap besar sangat. Hang tak mau ikut agama aku. Hang duk buat cakap suka hati hang. Hang tak peduli dengan agama. Orang baca ayat Quran, hang pandang sebelah mata. Orang buat main hadis, hang buat gelak-gelak main. Tuhan kata kalau betul hang power sangat, bapa hang nak mati lah ni. Tahan, jangan bagi nyawa dia keluar. In kuntum sadiqin. Tuhan kata kalau betul hang orang yang benar dalam dakwah hang, hang ni betul-betul kemai. Tahan nyawa bapa hang. Allahu Akbar tuan-tuan. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia kata apa? Dalam sebuah hadis, Aisyah kata, "Ma aghbitu ahadan bihauni maut ba'da alladhi ra'aitu min shiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Atau kama qala, hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Aisyah kata apa? Aku taklah rasa jealous, melebihi jealous aku, cemburu aku, iri hati aku apabila tengok ada orang nampak macam mati mudah. Aisyah kata, aku kalau tengok ada orang mati nampak macam mudah, macam jealous tu ada.
Bila dia kata, ba'da alladhi ra'aitu min syiddati mauti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi mati atas reba aku nampak macam mana susahnya Nabi menghadapi sakratul maut itu. Hadis lain, riwayat Muslim, tuan-tuan boleh rujuk. Aisyah ni, dia duduk tengok Nabi ni nak wafat, duduk atas reba, atas fakhizi, dia atas paha tu. Nabi 10 hari demam. Nabi nak wafat ni, Allah bagi demam 10 hari. Nabi minta, boleh tak aku nak pergi duduk rumah Aisyah? Isteri ada ramai, boleh tak? Isteri lain semua kata okey, bagi pergi duduk rumah Aisyah. Hari Nabi nak wafat tu, duduk atas reba Aisyah. Aisyah kata apa? Nabi pengsan. Jaga balik. Ni, nak menghadapi sakratul maut ni. Nabi SAW pengsan. Jaga balik. Aisyah kata tiba-tiba Nabi pandang ke atap rumah. Pandang. Lepas tu Nabi kata Rafiqul A'la. Aisyah dan teringat. Masa Nabi sehat, Nabi pernah kata, tidaklah mati seorang Nabi, melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi dia pilih dulu. Allah bagi Nabi ni pilih dulu. Nak mati, dia menghadap Allah ataupun tak mau lagi. Gitu. Bila Nabi sebut di mulut dia, dia kata Rafiqul A'la, Aisyah dah faham lah. Aisyah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, maknanya Tuhan pilih untuk tinggal kami ke? Habis. Aisyah kata dia melihat susah Nabi. Waktu nyawa nak bercerai tu. Dia kata tiba-tiba kalau orang main habak dekat aku, kata orang tu mati senang, orang tu, aku rasa jealous. Dia kata. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam At-Tirmidzi. Armada, roh intifada.